Buka. Dah. Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, anda jumpa saya di sini mungkin disebabkan anda salah seorang daripada pemilik helmet GV M30.1 Silo. Macam ni. Okey, anda jumpa saya mungkin sebab ni lah. Okey, jadi saya salah seorang pemilik dan pengguna helmet daripada GV dengan model ni lah. Okey, jadi hari ni tujuan saya buat video adalah untuk berkongsi kepada anda tentang, bukan tentang helmet ni ataupun tentang kelebihan, kekurangan helmet ni, tak, bukan review, tak. Okey, jadi hari ni adalah saya nak kongsikan satu masalah berkaitan dengan helmet ni. Okey, jadi bukan masalah sangatlah, perkara biasa je. Okey, masalah tu adalah visor ataupun visor dia ataupun clear untuk tutup bahagian muka ni pecah sebab jatuh dilanggar oleh anak saya. Okey, jadi kalau abang tengok kan, dia pecahnya bukan pecah kat depan ni, dia elok je. Memang GV ni saya puas hati lah, dia pakai barang dia, semuanya dia pecah kat sini. Okey, ni lah, nampak dah tampal dengan solid tape. Okey, kalau buka solid tape ni, okey, dah terbuka. Dia jatuh, ni macam ni. Macam mana nak pakai kan? Tapi bila dah letak solid tape, memang dah tak boleh angkat dan tak boleh turun. Memang susah lah saya kan. Okey, jadi ada orang susah, memang susah. Okey, jadi pada satu hari tu saya pergilah cari benda ni dekat kedai, dekat pekan berhampiran dengan saya. Satu pekan saya pusing, tak ada. Sebab dia kata model helmet ni model lama, jadi dia punya visor ni tak ada. Bila tak ada, saya kecewa kan. Saya sebab benda ni malas nak tunggu lama, nak pakai dalam masa yang sama lah kan. Okey, jadi terpaksalah saya beli daripada Shopee. Jadi bungkusan pun dah sampai dan saya akan buka sekarang dan kongsikan kepada anda. Jadi sekarang kalau barang tu tak ada, cari kat mana-mana pusat ataupun tempat jualan secara e-dagang, ataupun senang cerita Shopee ke, TikTok ke, Lazada ke, mana-mana lah. Okey, jadi saya buka dulu, nanti saya cerita pasal harga. Okey, dah pun dapat. Jadi inilah barangnya, dan ini adalah dia punya kod. Okey, kod dia GV bla 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 lah. Okey, ni warna dia. Dan ni warna ni macam ni sebab warna ni dah lama. Topik helmet ni saya beli tahun 2020 ataupun 2021 macam tu lah, lama dah, dalam 4 tahun lebih. Okey, jadi ini harga dia. Harganya dalam RM38. Okey, dekat Shopee ataupun platform e-dagang dia akan berubah setiap hari. Bergantunglah, cari kat sana. Dan jumlah yang saya bayar sebanyak RM43 untuk yang ni sahaja. Okey, kalau kat kedai hari tu dia kata dalam RM50-60 jugalah. Itu biasalah. Okey, jadi memang tidak murah lah. Tak murah. Kalau nak murah, pakai helmet biasa yang macam ada 3 paku kan, apa ya, Bogo bla 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 tu lah kan, itu RM10. Ini tidak murah guys. Ini pada saya tak murah lah, RM40 kan. Okey, jadi macam mana nak pasang ni kan? Macam mana nak pasang ni kan? Kalau yang biasa tu senang, letak tak settle. Okey, jadi yang ni kalau nak pasang okey, jadi tak apa. Okey, kepada korang yang tak pernah pasang, tak ada masalah. Okey, kat sini dia ada satu button. Button ni tekan je. Jom. Tekan je.
Tak nak keluar dah. Dah tercabut. Kalau korang tengok kat sini, yang patahnya benda ni, yang kecil ni. Nampak tak? Ni yang sebelah sana tu dia patah ni. Ni dia patah. Ni. Ni kan, ni patah. Ini adalah. Jadi itu je, patah sikit je. Memang rugi lah RM40 macam ni kan. Aduh. Okey. Sekarang saya nak buka yang ni pula. Ni. Memang putih lah. Memang jernih. Okey, so okey, saya pegang. Okey, antara dua ni dengan ni, dia ada sedikit perbezaan lah. Dia punya warna plastik warna hitam. Sini pun ada plastik hitam. Dia pecah. Dah pecah lah. Okey. Tanpa buang masa, saya akan pasang lah yang baru ni pada helmet. Okey. Dekat sikit. Okey. Nak pasang tu kan? Tengok ni kan. Ni. Sorry. Ni kan, ni. Dia ada macam lock ni kat sini. Okey, lock ni kau masukkan kat sini. Ni. Maksudnya macam ni. Masuk sini. Masuk je sini. Masukkan. Kemudian yang ni tekan. Dia dah masuk. Kemudian sini pun sama. Masuk je ikut dia punya tempat. Okey. Kemudian dah. Okey, dah. Ketat dah. Okey. Dah boleh. Tak dah. Okey, kemudian kita kena ambil plastik ni. Plastik dia punya hitam ni letak kat sini. Okey, yang ni hati-hati lah, takut dia patah. Okey, dan ni kan. Okey, dekat sikit. Okey, boleh letak sini. Pasang balik. Tak nak masuk ya. Letak belah ni. Okey, dia masuk. Memang betul pun yang ni sebenarnya memang sebelah ni. Okey. Tapi yang ni, yang satu lagi ni dah pecah. Bukan mungkin sebab jatuh ke saya tak pasti, tapi dia ada separuh je. Okey, tak apa. Separuh je. Jadi kat sini pun separuh lah jawabnya. Tak nak masuk ya. Jadi yang ni pun separuh lah juga. Dah. Okey, so saya cuba sekali lagi. Okey. Dah boleh lah. Okey, dah boleh. Okey. Dah cantik dah. Tak ada dah.
Tak ada dah, tak ada pakai saltip lagi dah sini. Belah ini tak ada saltip lah. Okay, so cun lah. Okay, dan dia ada plastik lah kat sini. Buka. Dah. Nanti ya. Okay. Macam ini. Jadi tak ada apa dah yang saya nak kongsi kepada anda. Saya harap perkongsian ni bermanfaat. Jadi kepada pemilik yang top helmet macam ni, kalau pecah ni carilah dekat e-dagang lah, senang. Shopee lah senang kan. Pergi kedai satu tak ada, dua tak ada, tiga tak ada, buang masa. Lepas tu mahal pula tu. Okey. Jadi ini sahajalah perkongsian saya untuk hari ni. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jadi saya harap perkongsian ni bermanfaat. Terima kasih kerana bersama ataupun terima kasih kerana menonton di channel Catman DIY. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jumpa lagi.